What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku nak hidupkan balik chassis toy grade. So sebelum ni aku dah upgrade dah, tukar sistem propo. Lepas tu masalah dia dekat gear lah. So ni gear standard. Gear standard ni dia dah makan lah. Dia tepi ni, dia dah makan. Ada fokus sikit. Dia dah makan. Belah sini dia okey, belah sini. Dia dah makan. Tengah ni dia makan, nampak. So yang ni aku tak pakai dah. So aku pakai yang HSP punya, tapi plastik juga. So yang ni kira barang-barang yang toy ni, kira barang-barang yang kutip daripada HSP lah. So HSP ni, hari tu aku masuk motor ni 27T. So bila HSP dah masuk brushless, ESC pun dah tukar brushless punya. So barang-barang yang brush ni tak pakai, so aku hidupkan lah kereta D-Max toy ni. So satu lagi barang tak cukup, remote lah. So ni remote HSP. So HSP ni aku dah tukar pakai remote ni, FlySky GT3C. Nampak cantik sikit Okay. Untuk remote ni, HSP ni nanti aku akan review. So untuk video kali ni aku akan buat chassis toy grade ni. Okay. Untuk modified chassis toy grade ni, aku pakai spur ni, pakai yang HSP punya standard, tapi plastik lah. Yang besi punya aku dah masuk ke sini. Asalnya yang besi ni nak masuk ke sini, tapi aku pakai besi ni dekat HSP. Jadinya yang HSP standard ni aku masukkan dekat sini. Dia kecil sikit. Dia kecil, jadi dia akan jadi top speed sikit lah. Tapi spur ni pun aku pakai besar juga, supaya dia ngam lah. Nak setting bracket ni dia tak susah sangat lah. Kalau pakai kecil lagi, dia kena adjust lagi banyak lah. Sebab spur ni dah kecil, jadi aku pun pakai besar sikit lah, supaya dia. Aku sebenarnya chassis ni aku nak buat setting untuk drift, tapi disebabkan ni je barang-barang yang ada, so aku pakai lah. So kita testing dulu spur gear ni. Aku tak pasti berapa ni, aku lupa nak kira tadi. Tapi ni je yang ada. Ada lagi ni tapi kecil lagi lah. So ni paling besar, paling ngam lah. So untuk batang shaft ni kena modify sikit, kena potong sikit bahagian dia punya lock tu, bagi masuk yang plastik ni lah. So setting dah tune lah. Dia ada clearance sikit lah, baru tune. Okay. Untuk servo ni aku pakai yang 6 kilo je. Sebelum ni aku pakai ni SPT 12 kilo ni. So aku pakai 6 kilo ni pun tak ada masalah, sebab toy grade ni dia ringan je. ESC aku pakai yang sebelum ni, KYRC. Masih ada kipas lagi dah. Bateri 2200. Lepas tu motor ni motor yang standard HSP lah. So untuk setup ni, kalau nak buat drift aku rasa lebih pada cukup lah. Sebabnya chassis toy ni dia ringan, so tak ada masalah sangat lah. So kereta ni itu sadai disebabkan gear ni lah. Lepas tu terus aku salin ke HSP. So HSP ni dah banyak tukar barang. Remote dah tukar, ESC dengan motor pun dah tukar. So barang-barang yang dah tak pakai ni kita masuk dekat toy grade lah. So sekarang ni aku nak pasang dulu, lepas tu kita akan test lah. So jom, selain guys. Okay guys, so settle mounting motor. Okay, dah cun-cun dah. Servo pun dah siap pasang balik. So servo ni servo HSP standardnya. Lepas tu ni lah barang-barang yang aku pakai sebelum ni dekat HSP, aku salin balik dekat sini. Okay, jom kita test. Okay, remote pakai remote HSP kat. Ni aku belum kemaskan lagi. Okay. Toy biasa lah, dia punya ni gegar sikit. Mungkin nanti aku akan upgrade bahagian ni, bahagian dia punya bearing ni. Sekarang ni dia tak ada bearing ni, tu yang jadi gegar macam ni. Nantilah aku cari jalan cara nak modify dia.
Nanti aku akan tunjuk lah dalam video. So sekarang ni motor dah pasang, servo dah pasang. Tinggal nak kemas-kemaskan lah barang-barang ni. Servo pun dah function. Okay, cun. Chassis ni pun tak banyak nak modify lah. Sebab sebelum ni pun aku dah masuk barang-barang yang macam ni lah. Sekarang ni tinggal pasang balik je lah. So sekarang ni aku nak pasang dulu barang-barang ni. Jom selain guys. Okay guys, so settle. Pasang barang-barang standard HSP, masuk dekat chassis D-Max. D-Max toy grade. Untuk bateri 2200 mAh 3S. ESC, pakai KYRC. Motor standard, brush. Servo pun standard daripada HSP. Okay. Semua dah cun-cun. So yang ni D-Max standard, betul-betul standard punya, board standard. Remote pun standard. Yang ni pakai remote HSP. Yang ni HSP. Yang ni memang ganas lah. Bateri 4200. Brushless. ESC pun brushless. Remote pakai FlySky GT3C. Okay. Saja je lah. Sekarang ni aku nak review lah HSP standard modi dengan standard. Semua D-Max So sekarang ni aku nak test dulu yang kita baru buat ni. Tengok okey tak okey. So jom ke selain guys. Okay guys, so kita try D-Max standard dulu. Ni D-Max standard. Okay. So kita try D-Max yang dah di-convert proper. Nampak dia lagi soft ha. Okay. So sekarang ni kita try HSP nya. HSP nya memang lagi laju lah. So kita try view yang lagi besar sikit lah. Sekarang ni tak nampak jelas. Okay, HSP. Okay, so sekarang try standard pula. Okay. Standard.
Okay. Yang ni yang kita baru siap tadi. Nak kawal dia lagi senang lah daripada yang biasa. So yang ni lagi sedap lah daripada yang standard. Lagi padu lah. So sekarang ni aku nak try yang ni je. Kita nak dah banding-bandingkan. Kita try yang baru kita buat ni. Okay, gelap lah sini. Memang cun lah. Kita ada masa kita main ke tempat yang luas sikit lah. Tengok dia kita cun tak. Ni kalau layan top speed pun sedap ni. Sebabnya pinion tu aku pakai pinion yang besar. Pinion yang besar, lepas tu spur aku pakai kecil. Dia memang top speed lah. Tapi untuk drift pun boleh lah. Setakat untuk toy grade ni, dia ringan kan. So tak ada masalah lah. So semua cun lah. Tengok ESC dia, okey tak okey. Panas ke tak panas. So semua cun-cun lagi. So motor pun standard lah. Okay, ESC, ada kipas, so tak ada masalah. Cun-cun lah. So kalau kau nak beli barang-barang ni untuk masuk dekat DMAX standard, DMAX toy grade ni, kau boleh beli bateri macam aku ni, 3S 2200 mAh. Untuk motor 27T 540. Lepas tu ESC pun ESC murah je. Lepas tu servo sekali dengan remote ni, nanti aku akan letak link dekat description. Lepas tu aku akan tag sekali produk ni. So settle video kali ni. Jumpa dekat next video. Bye bye.